Woi, senang kau je bang sini. Kepala otak kau bang situ. Oi, asal kau bang sini? Pangkal bang sampah kau. Asal kau bang sini? Kau panggil dia. Asal kau bang sini? Asal bang situ sampah? Awak tak pasal sampah sini kau buang sini. Belasik hitam pun kau buang itu. Pangkal balik. Sebelah kau polis. Suruhnya. Aku ajar dia berhenti, dia tak nak. Okey. Dia break lagi. Kau tengok dia break. Aku dah berhenti dah. Aku berhenti situ. Aku berhenti. Aku tengok dia, aku bagi lampu. Aku tengok dia dah bersignal. Aku ingat dia nak berhenti. Aku pergi. Aku pergi sana. Dia dah bersignal dah berhenti. Aku dah nak sampai, dia jalan. Aku bukan nak gaduh dengan dia, nak bagi tahu dia kenapa aku tekan horn. Sebab dia tadi awal punya video, dia impede kereta yang putih belah kanan tu. Aku lalu sebelah dia, aku tekan horn, mana tahu dia ngantuk ke apa ke kan. Jadi dia tak puas hati, dia buat perobok atas jalan raya. Dia scam aku daripada sebelah kanan. Aku dah panggil dia tu, ajar dia berhenti, dia tak nak. Aku panggil dia, ajar dia berhenti, dia tak nak. Dia jalan. Oh dia. Dia masuk kiri. Aku masuk kiri. Dia pun masuk kiri. Tengok. Lepas tu dia terbrake lagi. Sikit lagi nak kena langgar. Tengok. Okey, nombor plate kereta WB8088K. Okey. Aku bagi lampu, ajar berhenti tepi. Kenapa dia tak puas hati ke apa? Aku nak terangkan dengan dia. Kenapa aku tekan horn? Aku tekan horn bukan marah dia. Aku tekan horn biar dia kejut, mana tahu dia ngantuk ke apa ke kan. Okey. Aku dah ajar berhenti tepi, dia tak nak. Dia tak nak berhenti. Dia jalan. Okey. Aku tengok dia jalan, aku pun jalan Okey, awalnya kereta tu pergi jalan-jalan, tengok. Okey, maybe dekat sana. Dia impede kereta putih. Dia impede. Kereta putih tu break. Dengan secara kebetulan aku motong. Aku ingat dia ngantuk. Aku lalulah sebelah dia, tekan horn. Lalu sebelah dia tekan horn. Aku tekan horn, dia hati pun panas. Dia hati panas, aku nak masuk kiri tak dapat sebab dia motong dia sebelah kiri pijak. Aduh, kau tengok. Lala dia masuk depan aku. Tengok, tekan brake. Tekan brake. Aku pergi kiri. Pergi kiri, dia masuk kiri juga.